Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Nurai Batul Adawiyah binti Nik Muhammad Salahuddin dari kelas 3 JITM. Saya seorang penggemar membaca buku yang berunsur Islamiyah. Kali ini saya memilih buku yang bertajuk Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Buku ini ditulis oleh Puan Haslinda binti Hasim dan diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini menceritakan tentang manusia dan alam semesta dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk saling bergantung antara satu sama lain dan saling membantu antara satu sama lain. Cuba anda bayangkan jika tidak wujud haiwan, tumbuhan, angin dan hidupan lain. Sudah pasti tidak dapat hidup dengan baik. Dengan konsep saling bergantung dan saling membantu, manusia boleh mencipta pelbagai peralatan. Contohnya seperti mesin dan peralatan baru. Dari segi gaya, bahasa dan penyampaian buku ini amat sesuai untuk lapisan masyarakat. Kandungan yang sesuai untuk kandungan yang santai serta ringkas boleh memberi impak yang besar kepada pembaca. Jadi, marilah kita dapatkan buku ini di perpustakaan sekarang. Pengajaran yang saya dapat dari buku ini ialah kita mestilah sentiasa bersyukur dengan atas nikmat kurnia yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan kisah ini dapat mengajarkan kita arti kesyukuran. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.